Sudah lama kita dengar tentang niobium dan bagaimana ia boleh mengubah haluan negara kita. Tetapi hakikatnya, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa itu niobium dan untuk apa ia digunakan. Disebabkan terdapat banyak berita palsu tentang perkara ini hari ini, saya di sini untuk memberitahu anda apa yang tidak diberitahu tentang niobium, kata Diffusem. Hai peminat kejuruteraan, nama saya Igor Felipe dan sudah pasti anda pernah dengar istilah niobium sebelum ini. Tetapi hakikatnya, ramai orang kenal nama itu tetapi langsung tidak tahu apa itu dan untuk apa ia digunakan. Dan lebih teruk lagi, kerana niobium sering disebut oleh media, ini menyebabkan maklumat yang disampaikan menjadi agak terpesong dan menghasilkan berita palsu yang terkenal itu. Jadi kami fikir adalah baik untuk membawa maklumat yang boleh dipercayai terus dari sumbernya. Jadi hari ini saya akan beritahu anda perkara yang tidak pernah diceritakan tentang niobium dengan kerjasama Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Dan untuk anda yang tidak tahu, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração ialah penerádio dunia dalam pengeluaran dan pembangunan teknologi nióbio dan merupakan sebuah syarikat Brazil yang terletak di Bandar Araha di Minas Gerais. Tapi mari kita teruskan. Apa itu nióbio? Nióbio ialah logam peralihan diwakili oleh simbol Nb dan nombor atom 41 dalam jadual berkala. Ia ditemui pada tahun 1801 oleh ahli kimia Inggeris Charles Hatchett ketika beliau menganalisis sampel dan pada mulanya ia dipanggil columbium. Yang lucunya, pada tahun 1846, ia telah ditemui semula oleh seorang lagi ahli kimia Jerman bernama Heinrich Host dan dinamakan sebagai niobio. Menyangka bahawa ia adalah unsur baru, kemudian didapati bahawa columbium dan niobio sebenarnya adalah unsur yang sama. Dan pada tahun 1949, niobio telah diiktiraf secara rasmi sebagai logam peralihan. Tapi, macam mana pula ia adalah logam peralihan? Ya, niobio ialah logam yang dihasilkan daripada biji yang ditemui dalam tanah atau batuan. Dan proses ini tidak semudah menggali lubang dan terus jumpa niobio. Beberapa logam seperti tembaga dan emas boleh ditemui dalam bentuk tulen di alam semula jadi. Manakala yang lain seperti niobio dan aluminium perlu melalui proses kimia dan metalurgi untuk diubah menjadi produk akhir. Untuk menghasilkan niobio, biji seperti kolumbitantalit, loparit dan pirokor digunakan, di mana pirokor adalah yang paling biasa di Brazil. Dan untuk anda yang tidak mengenalinya, inilah piroklor, biji yang digunakan untuk pengeluaran niobio oleh Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, yang kelihatan seperti tanah biasa yang kita lihat di luar sana. Untuk lebih memahami, di sini kita ada formula kimia piroklor, dan seperti yang kita boleh lihat, dalam komposisi mineral ini, kita memang ada niobio yang diwakili oleh simbol Nb. Bila kita bercakap tentang logam, lebih khusus lagi logam peralihan, mereka mewakili satu kumpulan dalam jadual berkala yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Logam-logam peralihan ini dikenali sebagai inovatif, unsur-unsur yang mempunyai ketumpatan yang sangat tinggi dan titik lebur yang tinggi. Maksudnya, mereka mencair pada suhu yang sangat tinggi. Niobium adalah sebahagian daripada kumpulan logam peralihan ini bersama dengan unsur-unsur lain yang terkenal seperti tungsten yang digunakan dalam elemen pemanas-pemanas air elektrik. Tapi okey, sehingga kini kita mengeluarkan piroklor dari tanah, memproses biji ini dan mengekstrak niobium melalui satu proses yang mudah. Betul? Alangkah baiknya kalau ia semudah itu. Untuk menghasilkan produk akhir niobium yang dijual kepada pelbagai sektor industri. Lebih daripada 160 langkah diperlukan, melibatkan proses metalurgi dan kimia yang memerlukan banyak teknologi. Di akhir semua proses ini, kita berjaya menghasilkan produk akhir, iaitu ferroniobium, satu aloi logam yang terdapat dalam rangka kereta, jambatan, jejambat, saluran paip gas dan kapal. Kita juga mempunyai oksida niobium yang digunakan dalam pembuatan teleskop, lensa kamera keselamatan, dan bateri kenderaan elektrik. Aloi grade vakum digunakan dalam pengeluaran enjin roket dan kapal terbang. Dan niobium metallic, produk dengan lebih daripada 98% kepekatan niobium digunakan dalam peralatan resonance magnetik,
tomograf, dan pemecut zarah. Di sini, di Brazil, terdapat banyak penyelidikan dan pembangunan teknologi untuk pengeluaran dan pencarian aplikasi baru bagi niobium. Dan sebab itu, ramai orang percaya bahawa niobium adalah jarang dan hanya wujud di Brazil. Ini adalah satu lagi maklumat yang salah. Niobium bukanlah unsur yang jarang. Selain Brazil, terdapat lebih daripada 85 deposit biji yang boleh ditukar menjadi niobium di semua benua. Kekeliruan ini berlaku kerana pada masa ini, Brazil adalah pengeluar niobium terbesar di dunia. Tetapi itu tidak bermakna semua niobium di planet ini tertumpu di sini. Apa yang menjadikan Brazil menonjol ialah kita mempunyai lebih banyak pengetahuan dalam pembangunan teknologi menggunakan niobium, hasil daripada bertahun-tahun penyelidikan. Tetapi kemudian ada pula orang yang mengatakan bahawa kita tidak mendapat apa-apa daripada niobium dan ia dijual dengan harga yang sangat murah kepada kuasa-kuasa besar. Fikirkan bersama saya, jika saya mempunyai sebuah syarikat swasta yang membangunkan satu produk, saya pasti mahu mendapat keuntungan daripada produk itu. Dan jika saya jual dengan harga yang sangat murah, saya akan bankrupt. Seperti mana-mana syarikat swasta yang anda boleh bayangkan, mereka akan menghasilkan, membangunkan dan mencipta teknologi baru untuk menjual produk dengan harga yang dapat menampung keseluruhan proses itu, mendapat keuntungan dan masih mengekalkan daya saing di pasaran. Tetapi jika anda ingin tahu nilai niobium di pasaran antarabangsa, satu tan salah satu produk niobium, ferroniobium, mempunyai asas penetapan harga 10 kali ganda lebih tinggi daripada aluminium dan kira-kira 20 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah keluli yang sama. Nilai ferroniobium hari ini berada dalam jumlah 36 hingga 40 ribu dolar setan. Dan nilai ini ditentukan oleh pasaran dalam keseimbangan antara undang-undang penawaran dan permintaan yang terkenal. Dan beberapa produk khas niobium mempunyai harga yang lebih tinggi lagi. Boleh mencecah sehingga 100 ribu dolar setan. Tapi apa yang begitu istimewa tentang niobium? Dan di mana sebenarnya saya boleh menggunakannya? Niobium ialah logam yang sangat serba boleh, mudah dibentuk dan mempunyai ketahanan tinggi terhadap kakisan. Dan seperti yang saya sudah sebutkan, ia mempunyai takat lebur yang tinggi dan juga merupakan superkonduktor yang sangat baik. Sebagai contoh, dalam pipe saluran gas, besi niobium digunakan untuk menghasilkan aloi logam bagi meningkatkan ketahanan mekanikalnya. Malah, jumlah kecil niobium sekitar 0,01% sudah boleh meningkatkan kekuatan keluli sehingga 25%. Maksudnya, dengan peratusan kecil niobium, perbezaannya sangat besar. Contoh lain penggunaan adalah dalam mobility. Ia membantu kenderaan mengurangkan berat chassis, meningkatkan kekuatan strukturnya dan seterusnya, keselamatannya. Dan kita boleh lihat ini pada sebuah utility task vehicle yang dipanggil Exo NB. Satu kerjasama telah dijalinkan antara Giafone Racing iaitu sebuah syarikat Brazil yang pakar dalam pengeluaran kereta dan enjin perlumbaan dan Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração sendiri. Ia menggunakan keluli mikro terikat dengan niobium dalam strukturnya. Dengan penggunaan ini, mereka berjaya meningkatkan kekuatan struktur dan juga mengurangkan 10% daripada beratnya jika dibandingkan dengan pesaing mereka. Selain itu, ia membawa keuntungan dalam kos operasi, menjimatkan bahan api dan memanjangkan jangka hayat komponen. Tapi saya rasa apa yang semua orang bincangkan kebelakangan ini dan kami juga pernah buat video tentangnya sebelum ini ialah mengenai bateri terkenal dengan niobium. Dan di sini saya ingin menjelaskan satu perkara yang sering menjadi persoalan dan bahkan terdapat banyak perbezaan pendapat di beberapa laman berita. Pada tahun 2018, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração dan Toshiba telah bekerjasama untuk membangunkan bateri lithium tetapi dengan anod campuran niobium dan titanium. Sekarang, fikirkan bersama saya. Kita sering dengar tentang kereta elektrik di semua media. Dan masalah yang kita lihat pada kereta elektrik ialah masa pengecasan dan jangka hayat bateri, malah juga tempoh hayatnya. Jadi, penyelidikan bateri dengan niobium akhirnya tertumpu tepat pada permintaan dan minat pasaran ini. Akhirnya, kerjasama ini menghasilkan bateri dengan pemecasan ultra pantas, ketahanan yang lebih tinggi, peningkatan jangka hayat dan keselamatan.
Dan untuk memberi gambaran, bateri-bateri ini dalam sebuah kereta bersaiz sederhana boleh memastikan dengan pengecasan penuh selama 10 minit jarak perjalanan sejauh 350 km. Baru-baru ini, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração mengumumkan kerjasama baharu dengan Volkswagen Lorry dan bas khusus untuk menguji bateri-bateri ini dalam bas elektrik. Ujian-ujian ini akan dijalankan tahun ini di kilang Volkswagen di Resende, Rio de Janeiro, dan seterusnya di Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração sendiri di Bandar Arasa. Dan jika anda mahu kami mengikuti ujian-ujian ini dengan lebih dekat, tinggalkan komen di sini. Dan sebenarnya, Niobio telah menghadapi berita palsu di internet. Dan niat kami di sini adalah untuk menghilangkan mitos tentang Niobio. Dan yang paling penting, menyampaikan kandungan yang selamat tanpa sebarang gangguan dengan cara yang mudah dan didaktik. Sekarang, jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang Niobio, terdapat sebuah laman web bernama niobium.tech dengan sumber yang boleh dipercayai yang membincangkan lebih lanjut tentang Niobio dan penggunaannya. Dan saya akan tinggalkan pautan di dalam deskripsi video. Ambil peluang untuk tekan butang suka pada video, langgan saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan. Itu saja kawan-kawan, salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.